Pasaran silver sekarang memang tengah huru-hara. Harga jatuh teruk, naik pun laju. So, persoalan dia, siapa sebenarnya tengah tipu dekat belakang ni? Nama besar pun dah mula disebut. CEO Goldman Sachs, CEO BlackRock. Sekarang ni, kita semua tengah lalu zaman paling gila untuk perak. Modal besar dekat London, luar pasaran dengan Jerome Wall Street dalam pasaran tengah bergaduh besar. Bila diorang main, harga perak jadi roller coaster. Dia jatuh tapi macam tahan-tahan. Akhirnya, apa jadi? Long pening, short pun pening. 26 Disember, isu stok perak fizikal keluar. Harga terus meletup naik 10% sampai $84. Short yang detail semua terus senyap. 29 Disember, diorang lawan balik. Tekanan jualan makin kuat, short makin banyak. Harga terus jatuh 16%, jatuh balik ke $70. Bila harga sampai 70, long pula mula kumpul tenaga nak push balik kawasan yang hilang. Soalan besar sekarang, kenapa perak boleh naik gila-gila lepas tu jatuh macam ni dekat Twitter? Ada satu user share satu post, kononnya sebuah bank besar Eropah pegang posisi short perak yang sangat besar. Masalahnya, bank ni tak tambah margin ikut masa, terus kena force liquidation oleh exchange. Lagi panas, ada cerita cakap bank ni dah meletup akaun, dah nak bankrupt. Persoalannya, betul ke ni semua? Bab ni penting pasal group guide and cerita viral. Memang betul, kita tak tahu bank besar Eropah tu siapa sebenarnya. Tapi dari pengalaman saya trading bertahun-tahun, alasan yang diorang guna dalam posting tu memang ada yang tak kena. Pertama sekali, exchange besar dunia macam CME memang ada naikkan margin perak. Tujuan dia satu je, nak elakkan perak bergerak terlalu ganas. Sekarang fikir logik sikit. Kalau betul ada bank besar Eropah pegang short perak yang sangat besar, lepas tu sebab harga perak naik gila, dia tak mampu top up margin dan terus kena force liquidation. Soalan dia, lepas short tu kena sapu, siapa lagi nak tekan harga dekat bawah? Sepatutnya bila short besar dah hilang, harga perak patut naik lagi tinggi, bukan jatuh dari $84 terus terjun. Tapi apa yang jadi sekarang terus terbalik. Sebab tu saya cakap cerita yang viral tu logik dia memang tak jalan. Dalam market ni, cerita paling kuat selalunya yang paling bahaya untuk duit korang. Benda macam short squeeze ni sebenarnya biasa je dalam futures, selalu jadi. Cuma yang paling famous beberapa tahun kebelakangan ni ialah kes nikel tahun 2022, kes Tsingshan Group dari China. Masa tu, Tsingshan pegang posisi short nikel yang besar gila. Diorang nak tekan harga nikel ke bawah, kononnya untuk hedge, tapi dalam masa sama nak ambil peluang buat duit lebih. Tiba-tiba perang Rusia-Ukraine meletup. Masalahnya Rusia ni antara pembekal nikel terbesar dunia. Bila perang start, pasaran terus takut bekalan nikel terganggu, harga nikel mula naik laju. Glencore dengan JP Morgan nampak peluang ni, diorang masuk sebagai pihak long dan mula himpit Tsingshan yang tengah short. Pada 7 Mac 2022, harga nikel meletup naik 100% dalam satu hari. Akaun Tsingshan terus berdarah teruk, floating loss gila. Tak cukup dengan tu, esoknya 8 Mac, Glencore tekan lagi kuat, harga nikel futures naik 250% dalam sehari. Sama ada diorang sengaja push sampai 250% atau kebetulan je. Sebab untuk Tsingshan, benda paling penting masa tu cuma satu, akaun future diorang hampir rugi $100 billion. Kalau bukan sebab LME masuk campur last minute, Tsingshan tu sebenarnya dah lama bungkus. Yang lagi kelakar, ada pula cerita kata bank besar tu meletup bankrupt, lepas tu sebab tu perak jatuh. Ini lagi tak logik. Kita tengok data betul-betul. Ikut data rasmi CFTC Amerika, setakat bulan Disember, bank bukan dari US Guide Commerce pegang lebih kurang 49,689 kontrak short perak. Satu kontrak bersamaan 5,000 ounce. Saya kira pakai harga paling tinggi $84 satu ounce. Jumlah nilai keseluruhan lebih kurang $21 billion. Sekarang kita buat andaian, katakan semua short tu dipegang oleh satu bank besar Eropah sahaja. Dalam tempoh sebulan, harga perak naik dari 50 ke $84. Floating loss bank tu sekitar $8.5 billion. Tambah pula, Comex 2 kali naikkan margin, kos tambahan lebih kurang $250 juta. Campur semua sekali, duit kecairan yang bank perlu sediakan lebih kurang $8.75 billion. Masalahnya, jumlah ni tak sampai pun separuh daripada 21 bilion. So, soalan dia, macam mana nak kata bank tu terus meletup akaun? Sebab tu saya cakap, cerita yang viral tu memang ada orang sengaja cerita. Kalau bukan bank besar Eropah yang buat perak jatuh, kenapa sebenarnya harga perak turun gila tu?
Jawapan dia, perak jatuh kali ni bukan sebab satu benda je, tapi satu reaction chain yang kompleks. Sebenarnya ada 5 sebab utama. Yang pertama, tahun akhir duit kurang. Trader long yang ada floating profit besar, terutama yang pegang perak setengah tahun atau setahun penuh, pasti nak lock profit dalam 3 hari terakhir bulan Disember. So, ramai jual, terus tekanan jualan naik. Yang kedua, dolar sementara naik. Walaupun government shutdown ada efek sikit, tapi data yang keluar menunjukkan rate cut Fed mula efek. Akibatnya, duit yang suka USD mula balik masuk USD. So, ada tekanan jual perak, duit lari ke USD. Yang ketiga, CME naikkan margin perak 2 kali dalam Disember. Tujuannya kurangkan leverage, tekan spekulasi. Sekarang margin perak dah 17% dari nilai normal, jauh lebih tinggi dari 2011 yang cuma 10%. Leverage sekarang 6 kali je, 2011 dulu 25 kali. Bezanya dari 2011 naikkan margin kurang kali, naikkan secara terkawal. Hasilnya harga perak tak jatuh teruk sangat, jatuh dari high ke low cuma $14 sahaja. Yang keempat, trader long ambil untung. Perak dah capai harga tinggi secara, margin dah tinggi, cost trading pun dah naik, technical pun nampak overbought. Kalau tengok VP di atas 79.5 tiada volume, so price tak ada support untuk naik lagi, mesti ada retrace cepat. Dan yang kelima, ancaman gantian daripada tembaga. Perak naik gila-gila, stok fizikal pun kurang. Industri utama guna perak, solar panel mula fikir, kalau mahal sangat, baik betul je. Ada analisis kata, Chopper gantikan perak ambil masa 4 tahun. Tapi sekarang, harga perak dah puncak sejarah. Company solar kecil dan sederhana tak sanggup bayar mahal. Stok London habis, semua dah ke Shanghai. So nak kena beli, bayar harga tinggi dan cost shipping mahal. Kesannya, beberapa company pilih Chopper je, turunkan demand perak, tekan harga. Sekarang, ramai tanya, kalau perak tengah ada 5 ancaman ni, adakah bull market 2026 dah habis? Menurut saya, short term memang ada risiko retrace dan volatile tinggi. Tapi dari pandangan jangka panjang, bull market belum habis. Pertama, barang fizikal memang tak cukup. Sebab pertama, masalah shortage barang fizikal ni masih ada. Cuba korang tengok beza harga ni. Dekat Comex futures harga baru $74. Tapi dekat Shanghai harga fizikal dah cecah $85. Lagi gila dekat Dubai, harga fizikal dah sampai $91. Beza harga sampai $17 tau. Dan kedua, pelabur masih hungry. Walaupun bursa dah naikkan modal margin nak trade, tapi data CFTC tunjuk ramai lagi pelabur besar masih pegang posisi buy. Diorang masih yakin silver nak naik lagi. Lagi satu, ETF silver paling besar, SLV, pun tengah borong silver. Yang ketiga, pasaran option dah bau sesuatu. Geng-geng main option pun tengah standby. Jangkaan harga nak naik turun dan melompat tinggi berbanding tahun lepas. Ini maknanya market tengah bersedia untuk satu lonjakan besar. Yang keempat, guna untuk AI dan solar. Pusat data AI ni guna elektrik banyak gila. Silver ni pula logam yang paling power alihkan elektrik. Jadi dari jana kuasa sampai ke kabel-kabel besar memang kena pakai silver. Macam mana nak trade sekarang? Kalau tengok chart, silver sekarang ni tengah cuba nak melantun balik, rebound. Hari tu dia jatuh sampai $70. Tapi ada tangan gaib, buyer sokong kat bawah tu, jadi harga payah nak bocor lagi bawah. Lepas dia tembus $72, dia naik balik masuk zone $72 ke $74 dan siap buat retest yang cantik dekat $74. Zone ni dah cukup kuat kalau korang nak cuba long ataupun buy. Pesanan saya, kalau korang main futures atau spot, buat gaya intraday je. Kalau korang jenis simpan ETF silver, zone sekarang ni memang cantik nak entry, sikit-sikit atau tambah lagi. Ingat, kalau account ada leverage dengan tak ada leverage, cara main dia lain tau. Apa yang saya kongsi ni pendapat peribadi saya je, bukan financial advice. Trade silver ni risiko tinggi, jadi jangan lupa letak stop loss. Kalau korang rasa info ni berbantu, jangan lupa subscribe, tekan loceng sekali. Kita jumpa lagi.